Tahukah kamu, tumbuhan ini dikenali sebagai gegeli atau rezam dan nama saintifiknya Lasius spinosa, dan di Sabah pula dikenali sebagai guno. Mungkin banyak yang sudah tahu bahawasanya pucuk muda dari tumbuhan ini boleh dimakan, dijadikan ulam dan sebagainya. Namun selain daripada pucuk muda, isi dari tumbuhan ini juga sangat berguna. Beberapa orang telah menyatakan isi dari tumbuhan ini kerap dan sering digunakan dalam merawat sakit seperti buah pinggang, gout dan keradangan dengan cara meminum air rebusan dari isi tumbuhan ini. Berikut adalah cara menyediakan dan menggunakannya. Ambil beberapa batang isi ubi gegeli, cuci sehingga bersih, hiris nipis kemudian jemur hingga kering. Ambil hirisan yang telah dijemur tadi, kemudian rebus dengan bersamaan air berukuran 2 liter. Rebus sehingga air menjadi seukuran 1 liter. Kemudian tuangkan ke dalam cawan dan sejukkan. Diminum dengan cara 3 kali sehari. Namun bagi yang belum pernah mencubanya, sila rujuk kepada yang lebih pakar terlebih dahulu sebelum menyediakannya.